Seorang pemandu pacuan 4 roda jenis Nissan Navara yang tular susulan kemalangan sehingga mencederakan sepasang suami isteri di Lebuh Raya Utara Selatan berhampiran Plaza Tua Duta dijatuhi hukuman penjara 30 hari dan denda RM12,000 oleh Mahkamah Magistrate di sini hari ini. Tertuduh K. Damaraju, 32 tahun, dikenakan hukuman tersebut selepas mengaku bersalah atas satu pertuduhan mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu dan membahayakan yang dibacakan di hadapan Magistrate Khairunisa Hasni. Mahkamah turut memerintahkan hukuman penjara bermula dari tarikh tangkap iaitu pada 11 Mei lalu. Jika gagal membayar denda, tertuduh boleh dipenjara tambahan selama 6 bulan. Selain lesen memandunya juga digantung selama 5 tahun. Okey dah. Buka pintu. Okey. Kok di belakang lagi tau? Okey. Okey. Terima kasih.